Guys, hari ini sekali lagi edisi siasat mendedahkan rasuah melibatkan kerajaan madani. Kali ini melibatkan Felda, di mana dilaporkan oleh kaki tangan Felda sendiri. Dalam perkongsian edisi siasat dikatakan pengerusi Felda sekarang ini iaitu Datuk Sabri Cik menyakau duit Felda hampir 10 juta ringgit melalui kroni-kroni beliau termasuk ahli perniagaan dan pegawai lantikan berpolitik. Edisi siasat melaporkan pendedahan ini dibuat oleh kaki tangan Felda sendiri, di mana projek-projek yang diselewengkan adalah seperti program Hari Peneroka, projek pembangunan Felda, projek Yayasan Felda, projek perladangan Felda, dan beberapa projek lain-lain yang masih lagi dalam proses rundingan. Saudara, adakah Azam Belen sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM akan menyiasat dakwaan ini atau hanya akan menyerahkan kepada Felda sendiri untuk menyiasat dakwaan salah guna kuasa dan juga rasuah sebagaimana yang berlaku pada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur? Ataupun rakyat Malaysia hanya akan disajikan dengan berita penafian semata-mata tanpa ada sebarang siasatan yang terperinci dibuat sebagaimana dalam kes Aflin Syauqi?